Pertama sekali saya bersyukur kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi meraihkan majlis perasmian penutupan program Malaysia Techlimpics 2025 peringkat akhir kebangsaan. Penganjuran Malaysia Techlimpics yang memasuki tahun keempat ini merupakan inisiatif oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Saya menyokong penuh usaha kerajaan melalui penganjuran Malaysia Techlimpics yang akan menjadi pemangkin kepada gerakan inovasi yang lebih luas dalam menyemai minat pelajar terhadap sains, teknologi dan inovasi. Penganjuran Malaysia Techlimpics 2025 peringkat akhir kebangsaan ini dilaksanakan selepas persaingan di peringkat zon utara, zon tengah, zon timur, zon selatan, zon Sabah dan zon Sarawak. Dan yang paling membanggakan, penganjuran Malaysia Techlimpics tahun ini mencatatkan sejarah baru di dalam Malaysia Book of Record bagi dua kategori, iaitu pernyataan terbesar bagi pertandingan berasaskan STEM dan persembahan terbanyak drone dalam bangunan. Sambutan terhadap Malaysia Techlimpics tahun ini amat membanggakan dengan pernyataan mencecah 1.8 juta dari seluruh negara. Saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada semua wakil Jabatan Pendidikan Negeri dan guru-guru yang telah bertungkus lumus dalam membantu melancarkan urusan penglibatan para pelajar di peringkat sekolah dalam Malaysia Techlimpics ini. Komitmen dan sumbangan kalianlah yang menjadikan nadi kemajuan sains, teknologi dan inovasi negara ini pada masa depan.